أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita sambung pada pertemuan kali ini, akan sambung bab fiqh dalam kitab Hidayatus Subyan. Jadi secara jujurnya untuk merakam bab fiqh ni agak menjadi kesukaran lah. Sebab apa? Dalam bab fiqh ni lah paling banyak topik lah, paling banyak catatan, yang mana kita terpaksa tapis dulu mana catatan yang kita nak ketengahkan dan mana catatan yang tidak perlu dibacakan. Jadi tapisan tersebut menjadikan agak lambat lah sedikit nak buat rakaman untuk kelas fiqh ni. Tapi walhasil alhamdulillah kita dapat dengan pertolongan Allah Ta'ala memudahkan. Jadi kita hari ni masuk ke siri yang ketiga, fiqh. Memang agak lambat sikit lah. Bab fiqh ni kita memang biasa kita ambil masa. Sebab fiqh ni lah paling banyak dobit catatannya, yang kalau kita bawa semua agak tidak sesuai untuk bagi orang yang mula-mula belajar. Jadi tanpa buang masa, kita teruskan kepada pembacaan kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tatmim bi khair ya karim. Qala al-muallif, jadi kalau kita tengok dekat buku yang Rumi, dia dah ada tajuk, iaitu tajuk dia hadas kecil dan fardu wudu. Fasal pertama, hadas kecil dan fardu wudu. Qala al-musannif, bermula sebab hadas kecil itu empat perkara. Bermula sebab hadas kecil itu empat perkara, iaitulah empat perkara itu yang membatalkan air sembahyang. Jadi empat perkara inilah yang menjadi sebab kepada membatalkan ataupun batalnya air wudu. Empat perkara ni, apabila empat perkara ni berlaku pada diri kita, maka terbatallah wudu yang kita ambil. Jadi apa empat perkara tersebut yang membatalkan wudu itu? Yang pertamanya, keluar sesuatu daripada salah satu daripada dua jalan. Keluar sesuatu ni pula sama ada atas jalan beradat ataupun tidak beradat. Kan, contohnya yang beradat ialah keluar angin ataupun keluar keluar najis lah. Keluar najis kan, itu yang beradat lah. Dan yang tidak beradat sama ada keluar batu ke keluar darah ke, itu yang tidak beradat. Jadi sama ada yang beradat ataupun yang tak beradat, kan, maka ianya tetap membatalkan wudu pada pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kan, dalam mazhab Syafi'i, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur ni, daripada kemaluan depan dan belakang ni, sama ada beradat ataupun tidak beradat, mana yang tak biasa keluar, sama ada keluar batu ke keluar, tak kisahlah keluar apa, kan, maka membatalkan wudu. Dia berbeza, bersalahan dengan mazhab yang lain, mazhab Maliki. Keluar yang beradat membatalkan wudu, keluar yang tidak beradat tak membatalkan wudu, tapi itu pada pandangan mazhab Maliki. Adapun kita mazhab Syafi'i, apa sahaja yang keluar daripada kubul dan dubur membatalkan wudu. Jadi kata musannif, keluar sesuatu atas jalan adat ataupun tidak, keluar sesuatu tu daripada salah satu daripada dua jalan. Apa dua jalan tu? Salah satu daripada dua jalan tu sama ada kubul ataupun dubur, sama ada daripada kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Yang lain daripada mani dirinya ni seorang, yang mula-mulanya seorang, keluarnya ni mani. Jadi macam mana kita nak gambarkan masalah yang dikemukakan oleh pengarang kitab ni? Maknanya keluar yang lain daripada mani dirinya, yang mula-mula keluarnya ni mani. Jadi nak cerita dia macam ni, kalau sesiapa yang keluar air mani ni tak membatalkan wudu. Keluar air mani tak membatalkan wudu. Ikutlah dia nak keluar air mani berapa kali, kan, dia bersama keluar, kan, lepas tu kali kedua bersama keluar, itu semua tak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Yang ni yang disebut kat sini ialah maknanya kalau dalam catatan saya tu digambarkan satu masalah, apabila seseorang perempuan dia keluar air mani, maka tak membatalkan wudu. Kemudian dimasukkan balik air mani tu dalam kemaluannya. Kemudian air mani yang dimasukkan semula dalam kemaluan seseorang tu, kemudian air mani yang dimasukkan tu keluar balik. Keluar balik itu membatalkan wudu. Itu taswir masalahnya. Walaupun kalau kita kata benda ni jarang-jarang berlaku, tapi didatangkan masalah tu dalam kitab ni sebagai kaedah lah, sebagai nak tahu ibarat masalah, kan, ibarat masalah didatangkan kat sini. Jadi jelaslah kita
air mani yang keluar memang tak membatalkan wuduk. Kan kalau kita katalah kita tidur dalam keadaan papan punggung kita tetap, kita tidur dalam keadaan duduk, jadi keluar air mani. Kalau tidur dalam keadaan papan punggung tetap papan punggung, maka tak batal wuduk. Cuma keluar mani je, masa tidur keluar mani, maka tak batal wuduk. Tak batal wuduk, dia hanya perlu mandi. Dia tak hadas kecil tak terangkat, tapi dia kena mandi kerana hadas besar dah terangkat. Bukan hadas besar terangkat, maknanya dia dalam keadaan hadas besar. Hadas kecil masih tak tak mana bukan hadas kecil lah, bukan hadas kecil, hadas besar sahaja. Tak perlu wuduk, hanya perlu mandi. Jadi bezalah hadas kecil dan hadas besar ni beza, kan, beza. Keluar air mani ni menyebabkan seorang tu berhadas besar, kan, tetapi tidak membatalkan wuduk. Maknanya dia hadas besar saja, tidak dalam keadaan hadas kecil. Keluar sesuatu daripada salah satu daripada dua jalan, sama ada keluar tu daripada kubur ataupun dubur seseorang, kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, yang lain daripada mani dirinya. Lain daripada mani dirinya yang mana? Yang mula-mula keluar. Maknanya yang mula-mula keluar tu tak membatalkan wuduk. Tak membatalkan wuduk. Tapi kalau dimasukkan balik, keluar semula. Ataupun kita kata perempuan yang bersama dengan suaminya, kan, maka bila dia dah mandi tu, keluar semula air mani suaminya, kan, mana keluar sesuatu lah daripada kubur dan dubur tu, maka yang batalnya adalah batal wuduk. Tidak perlu mandi semula, tak perlu mandi semula. Yang batal tu batal wuduk, kerana yang keluar tu bukan mani dia, mani orang lain, ataupun mani yang kalau dalam masalah tadi, mani yang bukan keluar daripada yang mula-mula. Yang kedua mana kedua yang membatalkan wuduk, apa dia? Bersentuh dua kulit lelaki dan perempuan yang harus berkahwin. Antara keduanya lelaki dan perempuan. Jadi kat sini kata bersentuhan dua kulit lelaki dan perempuan yang harus kahwin, mana yang bukan mahram lah, bukan yang mahram. Kalau yang mahram ni, kalau kita sentuh tak batal wuduk pun. Yang membatalkan wuduk ni adalah yang harus, yang boleh kahwin. Sentuh tu pula dengan kulit, kan, kulit dengan kulit. Adapun kalau bersentuhan rambut, bersentuhan dengan kuku, bersentuhan dengan gigi, maka tidak membatalkan wuduk. Yang membatalkan wuduk itu ialah bersentuhan kulit. Kulit. Yang harus kahwin antara keduanya lelaki dan perempuan tu, yang sampai keduanya lelaki dan perempuan tu pada umur yang diingin akan perempuan tu berkahwin. Jadi perempuan mana yang kita sentuh yang kita sentuh kulit dia batalkan wuduk ni, ialah perempuan yang dah sampai satu tahap umur, yang umur dia tu dah menjadi keinginan bagi lelaki untuk mengahwini dia, kan. Contohnya, jadi kalau tak sampai lagi umur tersebut, kalau kita sentuh, mana kanak-kanak perempuan yang kecil kita sentuh, maka tak batal wuduk. Yang batal wuduk ni bila kita bersentuh kulit perempuan yang mana sampai dah umur dia kepada keinginan orang lelaki untuk berkahwin dengan dia. Jadi untuk dawabitlah catatan umur yang macam mana dikatakan orang lelaki dah ada keinginan untuk berkahwin dengan perempuan ni. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia tak letakkan satu umur yang tetap, melainkan dalam mazhab Hambali dia menetapkan 7 tahun. Maknanya kalau perempuan tu dah mencapai umur 7 tahun, kalau kita sentuh dia, kan, bersentuhan kulit dengan kita, maka batal wuduk kita. Adapun dalam mazhab Syafi'i, dia tak tetapkan umur. Dia hanya menyatakan bahawa umur tersebut ialah umur ghalib, umur kebiasaan bagi perempuan, kan, bila capai je umur tersebut, maka lelaki akan mula bernafsu untuk berkahwin dengan dia. Maka umur tersebutlah diambil. Ikutlah adat kebiasaan masyarakat sekeliling kita. Kalau kita katakan masyarakat sekeliling kita ni akan menganggap bahawa umur perempuan yang mula lelaki bernafsu dengan dia tu umur 13 contohnya, maka umur tersebutlah yang kita ambil hukum. Apabila dah bersentuh kulit dengan dia, maka batal wuduk. Dan lepas tu kita nak ambil ghalib ni, ghalib atau kebiasaan ni, hendaklah kita ambil ghalib yang salim lah, maknanya kebiasaan yang sejahtera, kebiasaan nafsu yang sejahtera. Adapun kalau kita ambil kebiasaan yang tak sejahtera, ghairu salim, kan, maka kita tidak akan dapat satu titik, kan, umur yang kebiasaan.
Sebab apa? Kalau kita tengok orang yang nafsu dia tak sejahtera, ghairus salim, maka dengan bayi pun terkadang, bayi perempuan pun dia terkadang bernafsu. Jadi kita tak ambil tak ambil apa orang panggil, tak ambil contohlah bagi orang yang nafsunya tak sejahtera, nafsunya ghairus salim. Kita tak ambil sebagai apa orang panggil, sebagai penentulah umur perempuan yang ghalib, lelaki menginginkan dia. Yang kita ambil tu ialah kebiasaan orang yang salim, yang sejahtera nafsunya. Itu yang kedua. Kemudian seterusnya, perkara yang ketiga menyebabkan batalnya wudu ialah menyentuh zakar. Menyentuh zakar atau farash ataupun halaqah dubur. Menyentuh tu pula ta'yinnya anak Adam. Kan, menyentuh zakar, farash, halaqah dubur ni, menyentuh tu menyentuh anak Adam, kemaluan anak Adam. Jadi kalau selain daripada anak Adam, maka tidak batal wudu. Anak Adam ni dengan makna manusia lah. Dan menyentuh kemaluan manusia. Menyentuh kemaluan anak Adam dengan makna menyentuh kemaluan manusia. Maka tak batal wudu kalau selain daripada tu. Sentuh-sentuh tu pula dengan tapak tangan. Dan tapak tangan ni maknanya perut anak jari ni. Perut anak jari dengan perut tapak tangan ni. Dipanggil perkara yang membatalkan wudu. Menyentuh tapak tangan ni, perut anak jari dengan tengah-tengah ni, kita sentuhkan dengan kemaluan kita. Kan? Ataupun bukan kemaluan kita, kemaluan orang lain sekalipun, kan, kemaluan anak Adam yang lain, kemaluan manusia yang lain, kita sentuh dengan tapak tangan ni, maka batal wudu kita. Jadi dawabit bagi zakar, farash ataupun halaqah dubur ni, kan dia ada dobit dia lah. Kita ambil halaqah dubur lah. Halaqah dubur ni kalau zakar ni orang tahulah, kan, maknanya hasyafah tu lah, bahagian hasyafah zakar, dan sehingga hujung pangkal dia lah, sampai pangkal dia tu. Adapun kawasan yang selebih tu tak dipanggil zakar, ataupun farash, dia ada dawabit dia. Kemudian halaqah dubur ni maknanya kawasan yang biasa tertutup apabila kita berdiri. Kita berdiri ada kawasan yang tertutup kan, maka kawasan tu dipanggil halaqah dubur. Halaqah dubur. Jadi bila kita cangkung tu ataupun duduk atau cangkung, maka terbuka. Maka kawasan yang terbuka masa duduk tu, itu dipanggil halaqah dubur. Maksudnya kalau kita sentuh pada kawasan tersebut, maka membatalkan wuduk kita. Sentuh tu pula dengan tapak tangan lah. Kalau kita sentuh dengan belakang tapak tangan, maka tak batal wuduk. Kita sentuh kemaluan kita dengan belakang tapak tangan, maka tak batal wuduk. Jadi menyentuh zakar, farash ataupun halaqah dubur anak Adam ni, maknanya kemaluan manusia lah. Menyentuh tu pula dengan tapak tangan, perut jari ni, tapak tangan ni, maka batal wuduk. Dengan tiada berlapik. Dan kalau berlapik tak ada masalah, kita pakai sarung tangan ke, kita pegang. Tapi kalau tak berlapik, mana kita sentuh tapak tangan kita ni, perut anak jari ni, tersentuh dengan kemaluan, maka membatalkan wuduk. Itu yang ketiga. Kemudian seterusnya, yang keempat, iaitu hilang akal. Hilang akal ni membatalkan wuduk. Hilang akal tu dengan sebab apa? Yang pertamanya, hilang akal dengan sebab gila. Jadi gila sini bukan gila yang disengajakan. Yang ni gila di sini ialah dengan gila tanpa sengaja lah, kan. Tak tahu gila, kan. Maka gila dia tu membatalkan wuduk. Kalau dia siuman balik, maka dia kena wuduk semula, kan. Contohnya seseorang ambil wuduk Zuhur, kemudian dia nak sembahyang, dia tiba gila sekejap, kan. Sebelum nak habis waktu Zuhur tu, dia siuman balik. Jadi dia tak boleh nak terus sembahyang, melainkan dia kena wuduk dulu. Atau mabuk ni pun sama juga, mabuk yang bukan disengajakan lah. Mabuk yang tak disengajakan, salah makan ke, tiba-tiba mabuk. Dan bukanlah mabuk di sini adalah mabuk yang disebabkan kita mengambil barang-barang yang terlarang. Kan, mabuk kat sini mabuk tak disengajakan, salah makan, tercampur makan tu makan ni, tercampur makanan yang tak boleh dicampurkan, tiba-tiba dicampurkan makan dengan tak sengaja, maka tiba-tiba mabuk. Atau pitam, tiba-tiba hilang, kita tiba-tiba gelap je, kan. Itu pun membatalkan wuduk. Kalau guru saya, dia selalu contohkan bila macam pomen. Biasa pomen ni dia buat kerja sambil cangkung ni lama, kan. Tiba-tiba dia bangun, kan, tiba-tiba gelap, sebab terlampau lama cangkung tu. Darah tu dia mungkin tak jalan, kan. Jadi bila dia bangun tu, hilang sekejap, gelap sekejap, kan. Ataupun pitam tu kerana darah tinggi naik ke apa, kan, pitam sekejap. Itu semua membatalkan wuduk, kena ambil wuduk semula. Atau tidur yang tiada tetap pada tempat kedudukannya. Maknanya tidur yang tak tetap papan punggung. Tidur yang tak tetap papan punggung ni, maknanya tak ada yang
menahan punggung dia tu daripada keluar sesuatu. Kan, tidur baring, tidur sambil berdiri ke, tu tak ada yang menahan pun. Ada pun sambil kita tidur sambil duduk ni, maknanya masa sambil kita duduk tu ada yang menahan papan punggung kita tu daripada keluar sesuatu. Kan, maka tidur dalam keadaan tetap papan punggung tidak membatalkan wuduk, kan, tidak membatalkan wuduk. Jadi sekadar itu sajalah, ada 4 perkara yang membatalkan wuduk. Kemudian kita akan sambung mengenai fardu wuduk pada pertemuan akan datang. Wallahu taala alam bisawab.